Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini akan membuat keputusan sama ada Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan dibebaskan terus DNA atau dilepaskan tanpa dibebaskan. DNA daripada 47 pertuduhan berkaitan penyelewengan dana Yayasan Akal Budi. Prosiding berlangsung selepas Timbalan Perdana Menteri itu memohon supaya Mahkamah memberikan pembebasan penuh daripada semua pertuduhan dengan hujahan peguamnya bahawa keputusan Jabatan Peguam Negara untuk tidak mengambil tindakan lanjut mewajarkannya. Hakim Nurul Huda Nuraini Muhammad Nur akan mendengar hujahan kedua-dua pihak dan menetapkan keputusan sama ada Zahid akan dibebaskan sepenuhnya atau kekal dengan status DNA. Keputusan ini dinanti ramai kerana ia menentukan sama ada kes tersebut ditutup sepenuhnya atau masih boleh dibuka semula di masa depan. Itu dia putusan penting mahkamah hari ini mengenai DNA kes Zahid Hamidi. Sumber Malaysia Gazette.